Apa khabar geng? Selamat kembali ke channel saya Supersonic. Pada hari ini kita kembali lagi dengan Minecraft. Sudah lama kita tidak bertemu kan. Jadi saya dah lama hilang dan sekarang saya dah kembali. Hari ini kita kembali lagi dengan Minecraft dan kita tidak menyambung series kita iaitu Sky Factory. Tapi pada hari ini kita akan main Minecraft Vanilla tapi dengan sedikit plot twist, iaitu jarak kita bertambah sebanyak 100 blok. Tengok. Jarak kita bertambah 100 blok. Saya boleh terbang pokok daripada jauh. Nampak? Jadi pada hari ini kita akan bermain mod vanilla tetapi dengan sedikit plot twist. Jadi adakah kita boleh kalahkan Ender Dragon ataupun kita tersekat? Okey, ayuh kita mengembara bersama-sama. Jadi seperti biasa, mula-mula kita kena terbang pokok. Itu adalah basic Minecraft lah. Okey. Okey. Jadi sekarang selepas menebang pokok, kita perlu mendapatkan iron lah untuk majukan harapan. Jadi saya hilang untuk sementara waktu kerana saya sedang menyambung dalam pelajaran. Jadi saya tidak dapat mengupload dengan konsisten lah. Jadi sekarang saya sedang cuti lah. Jadi semasa cuti saya akan cubalah upload. Dan pada masa kini saya akan cubalah upload seminggu sekali minimum. Ataupun kalau mampulah, kalau tak saya tak upload lah. Jadi saya akan upload kadang-kadang je lah lepas ni. Jadi sekarang kita dah dapat iron. Dan kita perlu dapatkan iron. Dan iyalah. Okay, kita dapatkan iron dulu. Okay. Wait, what? Ni bukan iron, ni coal. Kena scam. Sekejap, saya tutup texture pack ni sebab saya pakai texture pack. Jadi saya tutup kejap texture pack kita. Okay, sekarang ni baru betul. Kita di scam. Dan kita lah, saya di scam. Okay lah, okay. Nak macam mana? Okay, jadi sekarang kita kena gear up. Iaitu saya akan buat axe dan sword lah untuk masuk dalam gua. Kita tak akan speedrun, saya malas nak speedrun. Jadi kita akan main seperti biasa. Okay, jadi sekarang kita perlu mencari gua, tapi sebelum tu kita tebang dulu pokoknya. Tutupkan wood. Dan kita perlu cari village. Wait, what? Bro. Kenapa action portal ni terbalik? Patut ke atas. Okay, action doing. Okay, sekarang kita kena cari chest lah. Kalau ada ruin kita
kena cari chest dia lah. Okay, tak dapat. Tak boleh ambil. Sekarang kita cari chest dia. Mana chest? Kau tak ada chest? Tak ada chest tu. Tak ada lah jarak jauh ni. Okay, nice. Sebab dah nak malam, jadi kita kena buat bed lah. Saya tak nak lawan zombie. Tak cukup satu wool. Kena cari bunga. Okay, ada bunga. Okay, jadi kita buat bed dulu. Tapi bed putih lah. Kita buat bed putih. Light grey. Bed kuning pun tak apalah. Okay. Jadi bed ni ada sedikit plot twist lah. Ni disebabkan saya pakai texture pack. Jadi bed ni jadi bed anime. Wow. Bed yang sangat sus. Tapi tak apalah. Okay, tidur dulu. Merah itu apa? Tak ingat. Wah, power. Okay. Jadi sekarang kita cari cave dulu. Oh, besarnya cave ni. Lama tak main Minecraft. Saya cantik juga Minecraft. Saya dah lama tak main lah. Jadi dia main balik terpegun lah suasana dia. Okay, cari gua. Oh, tumbuh. Ush, dia ada anak. Tak apa. Terpaksa lah kena bunuh bapak dia depan anak dia. Kita macam ni lah. Okay. Sekarang anak dia tak tahu yang bapak dia mati. Jangan cakap kat siapa-siapa. Ini rahsia kita. Apa ni? Gua Okay, ada gua. Nice. Buat torch dulu. Okay, sekarang kita dah ada torch. Okay, iron. Okay, nice. Okay, sekarang kita dah dapat iron. Lah, 3 je. Okay. Okay, ada iron lagi. Sebab dulu. Uish, okay, ada iron lagi. Baik lah. Sorry. Sebaik ada lantai, kalau tak mati tadi ni. Okay, tak apalah. Kita dapatkan iron dulu. Kemudian kita fikir yang nak buat armor supaya tak mati cepat. Okay. Jadi sebelum tu kita dapatkan iron ingot dulu. Sebab nak buat piket baru. Dan sambil-sambil tu kita dapatkan makanan. Okay, sekarang kita buat piket baru supaya dapat diamond ataupun yang lain.
Kita bukan speedrunner, kita Minecraft biasa, jadi tak perlu nak speedrun. Kita main santai-santai. Dah, ini bukan series, ini hanya satu episod. Kita akan cuba untuk menang dalam episod ni juga. Okay, sekarang kita dah dapat makanan dan tickets. Kita boleh sambung pengeroyokan kita. Ini sebenarnya tak adil lah. Dia letak jauh-jauh. Okay. Ada bunyi skeleton. Kat mana? Kat mana ada bunyi skeleton? Ush. Susah lah. Kau kena tembak ni auto mati kita ni. Okay, tak apa. Kita dapatkan iron lagi supaya pula full set iron armor. Okay, ada iron dekat situ. Dah di-sleep. Cepatnya dah sampai di-sleep kita. Ash. Kita kat dulu. Sangatlah tidak adil. Tapi tak mengapa. Okay. Ish. Sikit lagi nak jatuh. Okay, jadi sekarang kita dah dapat iron. Ush, diamond. Tapi sebelum tu apa kata kita buat water bucket dulu kan. Kalau jatuh ni mati ni. Okay, iron. Kita dapatkan iron tu dulu. Ouch. Okay, kita dapat iron. Ow. Okay, diamond. Yes, diamond. Diamond cuy. Ada berapa ni? 1 2 3. Wah, dah dapat diamond. Baru berapa minit ni. Okay, sekarang kita kena keluar. Taklah keluar. Kita cari cave lain. Itu semua mimpi. Okay, sekarang kita dah ada di atas. Kenapa saya hack? Sebab saya tak nak lama game ni lama kan. Jadi sementara sekejap je nak buat video ni, sekadar untuk main kejap-kejap lah. Okay. Sekarang ada nether portal. Kita guna je nether portal ni kan, daripada kita cari yang lain. Kita guna je yang ni. Okay. Oh ya, yeah, sambil-sambil tu kita okay. Kita buat, kita bakar iron dan cari makanan. Okay. Lah, air tak boleh air tak boleh jauh, tapi boleh tak jauh. Oh, dia reset Sekejap. Saya aktifkan balik. Kuasa 100 jarak 100. Okay, kita kembali lagi. Saya abaikan. Sebab saya tak hack. Saya hack sebab untuk ni lah, untuk tambah jarak lah. Jadi sekarang kita dah dapat balik kuasa kita.
untuk 100, jarak 100. Okay, abaikan. Okay, jadi sekarang kita kena ada. Jadi untuk kena ada sangatlah susah kerana obsidian ni keras nak mampus. Okay, cukup tak tahu ni, harap-harap cukup. Ada chest, dah ada. Wow, macam mana saya boleh tak perasan. Okay, sekarang dah siap pun portal. Setelah berapa jam tak tahu saya gali. Okay lah, taklah sampai sejam. Okay, sekarang kita buat armor. Goal ni kita buat helmet lah satu, sebab takut piglin. Okay, dah bakar air. Okay, blok dah ada. Okay, jom kita kena ya, flint steel. Okay, sekarang dapatkan gravel. Kita perlukan flint. Ya. Hai. Wow, saya guna semua iron. Nasib baik ada. Saya kan kalau tak ada tadi kan. Nasib baik ada dalam chest. Tak, saya tak hack chest ni. Chest ni memang ada kat situ. Buang benda yang kita tak nak. Okay, jom. Kena ada. Wow. Kat biome ni lah. Biome ni lah yang ada happy gas. Wow, ada asap. Jom kita cuba cari happy gas. Kalau jumpa lah. Beratnya. Okay. Mungkin besar ada happy gas lah kat sini lah. Tak ada. OP-nya tak adil. Tapi apa tiada kan? Jap. Au. Belum akhir lagi. Wah, dah jadi. Ush. Berani kau. No. Busy game lah. Hati-hati dengan skeleton. Okay, sekarang kita cari. Jangan dekat. Kita tak terpokok lah. Biome ni agak berbahaya lah. Okay. Kita cari tempat selamat dulu lah. Seramnya. Fortress. Mana nak cari fortress ni? Tak apalah. Montage, kemudian kita akan sampai ke fortress. Okay, tak perlu montage. Ni bukan fortress ni. Apa namanya? Dah lupa nama tempat ni.
Oh betul lah, Brute dia marah kan kalau walaupun pakai armor kan. Tak apa, kita bunuh dulu. Ah. Oi, kerasnya. Ting ting. Okey. Ada lagi tak? Hati-hati. Tak, kenapa tak buat macam ni Sekejap. Sangatlah tak adil. Ada trim. Tapi tak guna trim. Oh, apa? Trim tak ada guna lah sebab kita bukan main untuk tu. Kita main apa nama? Kita bukan main untuk main. Kita main untuk speedrun. Bukan speedrun macam setiap episode kan. Jadi tak perlulah trim. Okay. Sekarang kita kena ke bawah. Please lah jangan dekat. Chest. Oh, gold. Okay, bagus. Gold. Perlukan gold untuk trade. Okay. Macam mana nak turun ni? Memang tak ada jalan. Tak apa. Kita gali ke bawah. Okay, kita trade dulu. Wow. Okay. Tak nak. Ni nak. Tak nak. Redstone. Oh, the heck. Tak nak. Fire resistance potion. Sini. Tak nak. Ni tak nak. Arrow. Ya. Memang dia orang tak nak bagi Yo bro, what the heck? Asal tidak aku pukul Wow. Wow. Tak sangka kita dibunuh, ditikam. Okay, cepat letak bag kat sini. Tiga. Kita perlukan ender pearl. Okay. Dah pakai ender pearl dulu. Okay gang, setelah berapa jauh saya tak tahu saya berjalan, akhirnya kita jumpa juga fortress. Dah penat dah. Dah lah kena lawan Ender Dragon pula. Okay, jadi semasa saya jalan ni saya telah buat trade. Dapat obsidian dan Ender pearl. Sangat lama, menyesal pula lah saya cuba speedrun. Okay. Sekarang kita kena ke fortress. Saya tak nak guna ender pearl saya sebab saya takut kalau saya guna ender pearl. Wow, bunyi apa tu? Kalau saya guna ender pearl tak cukup untuk pergi apa nama dia? Tak cukup nak pergi di end. Okay.
Oh, gold. Oh, gold lagi. Untuk buat apa tak tahu gold ni. Nak cakap trade, dah trade. Tak apa, nak ambil lah. Okay, jadi kita nak cari spawn blaze. Blaze spawner. Kat mana? Ni je ke fortress? Bapak kecil. Lah. Okay, ada jalan, ada jalan. Hai. Kita datang ke sini, kita ke sini. Lagi. Diamond. Nice. Blaze. Au, 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 au. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Tak nak dah mati banyak. Korang tak tahu betapa banyak mati. Okay. Ini serok. Kita dapat 2. Sekarang kita perlu 10 lagi. Mana. Okay. Jangan mati. Kita ada 6. Seramnya. Please jangan please jangan kuat-kuat. Bro, cukup. Wow, terpaksa makan golden apple. Cukup. Cukup dah. Satu lagi. Okey. Hasta la vista. Sekarang kita masuk untuk ke the end. Setelah beberapa jam saya main, akhirnya kita beli ke the end. Okay, kita buat topi. Sepatut buat sword sebenar. Tapi tak apa. Akhirnya udara segar. Okay, ke depan. Wow. Sebenarnya ada 12. Cukup lah. Okay, jadi kita ke depan. Dan saya kembali selepas saya sampai ke depan-depannya. Desert Tapper jarang ni. Nak masuk tak? Masuk lah.
Dapat loot. Harap-harap dapat golden apple lah, sebab kena besar saya akan mati cepat. Dream. Iron. Good. Oh, apple. Nice. Tak nak. Tak nak. Itu je. Sekarang kita kena keluar dari sini. Keluar dari sini. Get out. Okay. Ke hadapan. Village tu. Oh, temple lagi Wow. 2 temple. Oh. Aduh. Wow. Tak ada apa-apa. Kita terus ke depan. Village. Rare. Ada village. Taklah rare pun, tapi jarang jumpa lah. Temple lagi. Wow, 3 temple, village. So. Village lagi. Wow, 2 village, 3 temple. Okay, ke depan lagi. Okay, nasib baik tak pecah. Okay. Sekarang kita cuba baling lagi. Oh, dari sana. Nanti kita baling kali ni. Okay, kat sini. Ni anggar aja lah. Teknik segitiga kalau dalam TikTok aja. Ah, fortress. Nice. What the hell? Bro. Yo, takkan ni je. Wow, ajaibnya. Wow. Dah jalan Oh, kena ambil kiri Oh, macam tu. Okay. Saya rasa di sebalik dinding ni ada jalan. Wosh, betul lah. Okay. Oh, tangga. Ush, amethyst mesti rare ni. Ush, spawner. Okay. Mula-mula kita set spawn point. Kemudian wow, dah sampai end. Wow, sangat ajaib lah.
Kita kena bina. Bro. Sangatlah tak adil. Oh ya, N Oh cantik. Okay, masa untuk lawan Ender Dragon. Adakah kita boleh menang? Tidak. Ayolah kita saksikan sama-sama seorang legenda Sage melawan Ender Dragon. Okay. Wow. Tak adil. Sangatlah tak adil. Okay, kita hancurkan kristal dulu. Hancurkan kristal. Mobile Legend reference. Boom. Bam. Kedum. Kabam. Cing. Ah! Trial kedua. Let's go. Oh betul lah. Lupa yang kita boleh guna iron dalam nether. Dalam DN. Okay. Tak ingat. Okay. Hai. Oh tidak. Hack saya hilang. Okay, saya mendapat balik kuasa saya. Berani kau. Siapa yang menang? Sage Supersonic ataupun Yuzong at home? Satu lagi. Dua. Ada dua lagi. Cepat. Oh, wow. Wah. Tak perlu MLG pun sebab jarak dah jauh. Wow. Assalam. Atau apa buka kau? Aku cuba selamatkan kau kot. And the side. Okay. Cepat. Okay. Kalahlah kau. Ayolah lawan. Bro, cukup, aku nak selamatkan kau. Kuasa aku hilang.
Wah. Wah. Akhirnya setelah beberapa kali mati. Wah, akhirnya kita dah menang. Akhirnya kita dah berjaya. Okey, geng. Nampaknya saya telah bermain 2 jam ke 3 jam. Jadi kita telah berjaya benarkan game ni dengan dengan kuasa 100 jarak. Tapi ambil masa yang banyak lah. Nampaknya saya telah mati banyak kali. Nampaknya saya tak boleh buat speedrun disebabkan mustahil nampaknya. Jadi terima kasih sebab tengok video saya. Terima kasih sebab telah layanlah perbualan yang kosong ni. Dan kalau boleh like, share dan subscribe lah. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Okay, selamat tinggal.